Ramai rakyat Malaysia berani untuk simpan duit tapi takut bila nak simpan emas. Sebenarnya kebanyakan orang bukan tak nak simpan emas tapi mereka takut sebab salah faham. Pertama, ada yang takut kena tipu. Dulu ialah banyak skim emas palsu, janji untung cepat akhirnya rugi. Kedua, ada yang fikir emas ni susah nak dicairkan. Bila perlukan duit, ingat emas ni susah nak jual. Padahal sekarang emas fizikal ataupun akaun emas boleh dijual dalam beberapa klik sahaja. Ketiga, mindset lama. Emas ni untuk orang kaya je. Sedangkan hari ni RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Dan yang paling besar sekali adalah kita di Malaysia ni tak diajarkan untuk simpan emas. Kita diajarkan untuk simpan duit. Walaupun kita tahu nilai duit ni makin susut setiap tahun. Jadi kalau nak simpan emas dengan selamat, buat 3 benda ini. Yang pertama, beli emas dapat emas fizikal. Yang kedua, pastikan beli emas dengan ilmu. Dan yang ketiga adalah jangan harap cepat kaya. Emas ini simpanan, bukan pelaburan. Bila buat cara yang betul, emas bukanlah risiko, emas akan jadi perlindungan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi bit biru sekarang.